Pergi pantai. Welcome to my lovely Charles family. Yeay, jom pergi pantai. Kasih ada dengan ibu sebab baru bangun tidur. Kami semua naik satu kereta. Tak jauh pun perjalanan nak pergi pantai ni. Tak sampai 10 minit pun. Dinda dah siap-siap pakai baju swimming suit. Kita orang juga bawa sedikit nasi, lauk, buah-buah dan air. Tengoklah ni outfit diorang nak pergi mandi pantai. Comel kan? Pakcik Azmi bawa juga kerusi comel dia ni sebab dia tak boleh duduk kat lantai. Dia naik dulu. Jangan mandi pantai lagi. Masa kita orang sampai pantai ni dah pukul 5 petang. Dan kita orang baru nak makan tengah hari. Ada lauk ayam masak kicap dan ada sayur sawi. Ibu suruh kasih makan dulu sebelum kasih turun ke pantai. Dinda ada ni makan sambil menghadap pantai. Bila sekali-sekala makan macam gini seronok rasa. Dengan angin-angin yang sepoi, tenang dan nyaman je rasa. Tengoklah budak 3 orang ni makan sambil menghadap pantai. Macam ada masalah besar je dalam hidup tu. 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다. Lepas habis makan, Dinda terus terjun dalam laut. Tapi Kasih dia takut nak pijak pasir pantai pun Kasih tak boleh. Macam mana ni Kasih? Kita datang pantai ni untuk ajar Kasih sensori. Besar. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Lepas dah puas mandi, kita orang buat trend ni. Tapi kita orang tak nak letak ke guni sebab dia copyright. Tapi ibu akan post video ni dengan lagu dekat IG ibu. Nanti korang tengok tau. Jam dah menunjukkan pukul 6.30 petang. So, kita orang semua balik. Masa balik, kita orang tak naik kereta. Kita naik kereta 4x4 sebabkan diorang semua ni basah dan tak bawa baju. Dinda dengan Kasih je bawa baju. So, diorang tukar. Duduk kat belakang ni, kena hati-hati sebab bahaya. Perjalanan nak balik ni pun taklah jauh mana. Tapi bila duduk kat belakang macam gini, terasa jauh betul perjalanan tu. Kasih tunjuk-tunjuk ke atas langit. Cuba teka Kasih tunjuk apa. Kasih tunjuk aeroplane. Tapi bila ibu zoom, aeroplane tu dah tak ada. Ataupun aeroplane tu dah jadi kecil je, tak nampak. Dah masuk kawasan persimpangan kampung. Dah nak sampai rumah dah. Semua orang sejuk sebab pakai baju yang basah kan. Kiki dah menggigil-gigil dah. Nak sampai rumah dah. Dah nak maghrib. Tengok ni dah gelap. Ini betul. Ayo, Dinda.
Semut. Dah. Ini getah tu. Ya, hari. So, nampaknya itu sajalah video kita untuk kali ni. Jumpa korang the next video. Bye-bye. Ciao.